Untuk company yang baru start, berapa gaji patut saya bagi dekat staff sale marketing? Bagus soalan ni. Ini saya menjawab. Kalau awak minta maaf bagi saya 2,000 minimum untuk seorang staff. Kenapa? Jangan bagi ngam-ngam 1,700. Kenapa saya akan bagi gaji dia 2,000? Sebab 300 extra tu sebenarnya adalah kota makian. Tak adalah. Dia macam ni tau, benda-benda kelakar kat company korporat. Bila gaji awak naikkan, awak maki, elok pula dia tak resign. Bukan maki lah, maksudnya awak cuba tegur dia, cuba betulkan. Tapi bila awak bayar gaji staff yang betul-betul ngam-ngam, contoh awak bayar gaji 1,700, awak akan dapat chipstick, awak akan dapat orang-orang yang memang kadang-kadang tak quality. That's why kalau awak nak hiring dengan betul, jangan letak gaji betul-betul ngam-ngam gaji minimum yang government sarankan. Jangan letak 1,700. 1,700 ni kadang-kadang awak dapat tak apa-apa dah orang. Apa kata awak letak yang okey sikit 2,000. Itu tips saya nombor 1. Okey, letak RM2,000 sebulan. Okey, tips saya nombor 2, jangan hire ramai sangat orang. Untuk permulaan, hire orang sale dulu. Lepas tu awak boleh fokus orang marketing pula. Lepas tu barulah benda-benda lain. Ini biasanya 2 ni adalah orang kata step yang standard lah untuk mana-mana company. So bila awak hire staff ni untuk permulaan, katalah awak terpaksa combine. Dia buat sale dan dia buat marketing. Awak tambah sebagai extra allowance sahaja. Contoh 2,000 untuk orang sale. Lepas tu awak minta dia di content creator. Awak tambah sebagai allowance buat content, awak tambahlah per video RM10 contohnya. Ataupun awak tambah sebulan RM200. Cukup macam tu. So nanti bila awak dah hire content creator sebenar, dia dah tak ada dah allowance tu dan dia boleh fokus buat sale. So jangan hire orang letak gaji tinggi terus. RM2,500, RM3,000, RM3,500. Bukan tak boleh. Biasa ini untuk company-company besar. Kalau awak adalah startup, hire ikut minimum tapi jangan minimum sangat. Instead of 1,700 letak 2,000. At least awak dapatlah extra sikit. Dan tips terakhir untuk saya, untuk awak yang baru nak hiring ni, cuba belajar buat sistem commission untuk staff. Okay, sistem commission ni gambar dia. Tengok gambar ni, boleh screenshot. Kita ada 3 level. Level 1, level bad. Level kedua, level good. Level ketiga, level great. Level 1, 2, 3. Apa yang saya nak awak buat adalah awak set target ataupun KPI untuk justify dia dekat level mana. Contoh saya ambil satu situasi. Sale bawah daripada 19,000 sebulan, ini adalah kategori bad. Teruk maksudnya. So kalau 2 bulan berturut-turut, dia akan dapat warning letter. Contohnya kan. Sebab tu dalam sistem commission ni, kalau kita dah set 3 level, kita kena set reward dan juga risk. Apa reward yang dia akan dapat kalau dia naik level? Apa risiko yang dia akan dapat kalau dia drop pada level yang teruk? So situasi dia tadi, sale dia bawah 19,000 sebulan. So ini adalah kategori bad. So apa yang awak kena buat, 2 bulan berturut-turut awak bagi dia SCL ataupun show cause letter. Dan lepas tengok show cause letter, kalau tak ada sebab-sebab yang munasabah, awak terpaksalah bagi warning letter. Level yang kedua adalah level good. Level good ni maksudnya dia perform. Contoh sales 20,000 ke atas. Pada level ni awak boleh bagi reward. Risk tak ada, risiko pangkah tak ada, awak bagi reward. Contohnya awak bagi je bonus RM200 sebulan contohnya. Ataupun awak bagi commission 0.5% ataupun awak bagi something. Dia tak kisah. Awak yang set benda tu. Dan kalau dia lagi perform, contohnya inilah level grade. Good, bagus, 20,000 sebulan. Grade contohnya 40,000 sebulan. Awak bagi dia bonus yang lebih tinggi, contohnya bonus 500 sebulan, bonus 1,000 sebulan, ataupun awak bagi commission percentage yang lebih tinggi. So bayangkan awak start hire staff level profesional, bukan sekadar bagi gaji basic ngarah-ngarah, tak, tapi awak bagi gaji yang okey 2,000 sebulan, plus awak bagi sistem commission untuk dia capai. Apa yang berlaku, staff akan termotivasi secara internal. Tak payah hari-hari nak bagi motivasi, tapi dia akan start bergerak sendiri. So kalau korang nak belajar, boleh tekan dekat link bio. Jumpa dalam video seterusnya. Zas.